Setelah beberapa jam berjalan, nombor 12 Platoon tiba di destinasi di mana SC bersama kaum Cina akan mengambil daun nipah itu nanti. Lokasi ini, iaitu di Sungai Semur, dijadikan sebagai titik RV, iaitu titik temu untuk nombor 12 Platoon dan kumpulan SC. Sementara menunggu ketibaan kumpulan SC, Lieutenant Muda Hassan memecahkan platunnya kepada 3 kumpulan. Mereka diarahkan untuk melakukan rondaan di kawasan tertentu. Rondaan mereka tidak menemui kesan kehadiran pengganas komunis. Lantaran itu, ketiga-tiga kumpulan balik ke RV. Setelah mendengar taklimat daripada ketua-ketua kumpulan, Lieutenant Muda Hassan mengarah anak buahnya makan tengah hari. Pada lebih kurang pukul 12 tengah hari, kumpulan Sarjan Wan Yaakob tiba. Sama seperti nombor 12 Platoon, Sarjan Wan Yaakob memberitahu mereka juga tidak menemui sebarang kesan kehadiran komunis dalam perjalanan. Ekoran itu, Lieutenant Muda Hassan bergerak ke Kampung Sungkai. Setelah lebih kurang 3 jam meredah hutan belantara, mereka tiba di destinasi rondaan. Sama seperti sebelum ini, mereka tidak menemui sebarang petunjuk kehadiran komunis. Oleh kerana malam kian menjelma, Lieutenant Muda Hassan membuat keputusan untuk bermalam di situ. Bermalam bermakna keselamatan pangkalan perlu dipertingkat bagi menentukan mereka tidak diziarahi tetamu yang tidak diundang, iaitu pengganas komunis. Sebagai Sarjan Platoon, Korporal Jamaluddin mengatur anggota untuk tugasan menyerang hendap dan kawalan penempatan secara bergilir-gilir. Nombor 12 Platoon tiada pelawat yang datang sepanjang malam. Syukur Alhamdulillah. 24 Mac 7.50 pagi. Setelah bersarapan pagi, Lieutenant Muda Hassan memberitahu anak buahnya mereka akan bergerak semula ke lokasi RV di Sungai Semur sebelum ini. Sementara mereka tiba di RV pada petang, Lieutenant Muda Hassan membuat keputusan untuk bermalam di situ. Beliau mendapati para penuai masih tidak mencapai kuota yang dikehendaki. Yang agak anehnya, beliau mendapati penuai-penuai tidak menunjuk sebarang kebimbangan. Sebaliknya mereka memberi tumpuan sepenuh melakukan tugasan mereka. Malahan mereka menunjukkan kurang senang dengan kehadiran para pengiring. Lieutenant Muda Hassan mengarah anak buahnya untuk bermalam di situ. Beliau memberitahu mereka akan bergerak balik ke Kampung Pulai awal pagi keesokan hari, 25 Mac. Seterusnya, beliau membanding maklumat dengan Sarjan Wan Yaakob mengenai kehadiran musuh. Rumusan mereka ialah tiada kesan kehadiran musuh di kawasan itu. Lieutenant Muda Hassan memberitahu Sarjan Wan Yaakob beliau dan anggotanya akan balik ke Kampung Pulai keesokan pagi kerana kehabisan rangsum. Beliau berharap kumpulan Sarjan Wan Yaakob juga turut bergerak bersama mereka.